Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 Jamadil Awal 28 Oktober. Saya Fazidah Mustafa. Pengurus berpengalaman 17 tahun jaga kedai emas dalam rompakan kedai pajak. Porsche dan Mercedes Maybach antara yang dirampas kastam. Seorang pengurus dan teman lelakinya ditahan selepas dipercayai menjadi dalang rompakan di sebuah kedai pajak gadai dengan melarikan barang kemas bernilai 5.7 juta ringgit di Pasir Mas Selasa lalu. Turut ditahan 5 pekerja termasuk pengawal keselamatan bagi membantu siasatan berhubung kes berkenaan. Kesemua suspek berusia 26 hingga 66 tahun ditahan menerusi 3 serbuan berasingan di Pasir Mas, Kota Baru dan Rawang. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian rompakan Selasa lalu jam 1 tengah hari membabitkan sebuah premis pajak gadai di Bandar Pasir Mas. Di mana dia punya modus operandi dia masuk ke dalam kedai pajak gadai ni, dia sembuh spray cecair sanitizer kepada salah seorang mangsa yang ada dalam kedai dan mengacukan pisau kepada mangsa lain sebelum masuk ke dalam bilik kebal premis pajak gadai tersebut dan melarikan barang-barang kemas yang ada di depan tuan-tuan dan perempuan ni. Suspek seorang lelaki itu melarikan 10.9 kilogram barang kemas bernilai 5.7 juta ringgit yang berada dalam bilik kebal pajak gadai tersebut. Susulan kejadian itu, polis melancarkan operasi pertama di Pasir Mas pada hari sama jam 4 petang sebelum menahan 4 perempuan dan seorang lelaki yang juga pekerja termasuk pengawal keselamatan. Serbuan kedua kemudian dilakukan di sebuah rumah di Rawang sebelum menahan seorang lelaki berusia 49 tahun dan merampas 2 bilah pisau, cecair pembasmi kuman dan wang tunai. Berpandukan kepada tunjuk arah suspek yang ditangkap, pihak polis melakukan operasi di sebuah rumah di Kota Baru Sabtu lalu dan menerusi serbuan berkenaan menemui 933 plastik yang mengandungi barang kemas bernilai 5.7 juta ringgit. Polis turut menahan seorang wanita yang juga pengurus di premis pajak gadai serta pemilik rumah berkenaan. Pengurus berkenaan sudah bekerja di premis terbabit sejak 17 tahun lalu dengan mengetuai operasi di kedai terbabit memandangkan pemilik premis berada di Terengganu. Datuk Muhammad Yusof berkata dalang utama kes rompakan berkenaan adalah pengurus pajak gadai berkenaan bersama teman lelakinya dan mereka ditahan reman sehingga Khamis ini. Kesemua suspek juga tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan negatif dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan. 14 kenderaan import bernilai lebih 3 juta ringgit termasuk duti dan cukai dirampas Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Selangor dalam pemeriksaan ke atas sebuah gudang di Shah Alam pada 9 September lalu. Kenderaan import yang dirampas itu termasuk jenis Porsche dan Mercedes Maybach yang dianggarkan bernilai ratusan ribu ringgit. Pengarah Kastam Selangor, Muhammad Azhar Ahmad Paharazi berkata, hasil pemeriksaan mendapati lesen gudang itu sudah tamat tempoh sejak 5 bulan lalu. Dalam menggagalkan cubaan penyeludupan dagangan serta pelanggaran syarat gudang berlesen di bawah Akta Kastam 1967 yang melibatkan 2 jenis komoditi yang anggaran nilai keseluruhan dianggarkan sebanyak ringgit Malaysia 3.63 juta termasuk duti dan cukai. Kes pertama, kenderaan sebanyak 14 unit yang bernilai ringgit Malaysia 1,341,000 dan duti cukai terlibat ringgit Malaysia 2,07,840. Jumlah nilai termasuk duti dan cukai adalah sebanyak 3,348,840. Gudang berkenaan didapati menyimpan 14 kenderaan import pelbagai jenis yang belum dijelaskan duti serta cukai.
Semua kenderaan dianggarkan bernilai 3.34 juta ringgit itu disita untuk tindakan lanjut. Muhammad Azhar berkata kenderaan Recon terbabit dipercayai dibawa masuk dari pelbagai negara dan masih belum ada pembeli. Dua pelajar lelaki diarah menjalani hukuman bon berkelakuan baik tanpa cagaran atas kesalahan menyebabkan kecederaan rakan sekolah Julai lalu. Perintah berkenaan dikenakan ke atas dua pelajar lelaki tingkatan 3 sebuah sekolah di Sungai Petani hasil prosiding yang dijalankan secara tertutup. Mahkamah turut menetapkan syarat tambahan di mana ibu kandung penama perlu menemani pelajar terbabit melapor diri di Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat berdekatan sebulan sekali sepanjang tempoh bon selaras Seksyen 93/1/A Akta Kanak-Kanak 2001. Mengikut pertuduhan, kedua-dua pelajar terbabit didakwa menyebabkan kecederaan kepada seorang pelajar tingkatan 4 12-15 hari di Dewan Sekolah 21 Julai lalu. Bagi perbuatan itu, mereka telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 323 Kanun Kesesaan. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum setahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya. Sebelum ini, Berita Al-Hijrah melaporkan dua pelajar mengaku salah atas pertuduhan yang dikenakan ke atas mereka. Namun, mahkamah membenarkan jaminan sebanyak RM1,000 sementara menunggu laporan akhlak. Dalam kejadian sebelum ini, seorang pelajar di sebuah sekolah di Sungai Petani cedera di mata dipercayai ditumbuk rakan sekolah mereka sehingga menyebabkan lebam dan muntah-muntah. Mahkamah Magistrate Dungun menolak permohonan reman terhadap seorang usahawan hartanah dan adik lelakinya yang disyaki terlibat dalam kes penipuan urus niaga tanah. Magistrate Nur Amira Fatihah Osman memutuskan demikian selepas pihak polis memohon perintah berkenaan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Peguam Ahmad Adha Amir Yasir yang mewakili usahawan berusia 39 tahun dan adiknya berusia 31 tahun itu berkata, magistrate membuat keputusan berkenaan kerana anak guamnya pernah dipanggil polis sebelum ini dan memberikan kerjasama yang baik dalam siasatan. Jelasnya lagi, dua beradik itu boleh dipanggil pihak berkuasa pada bila-bila masa dan mereka akan memberikan kerjasama yang baik kepada pihak polis. Usahawan hartanah itu bersama adik lelakinya yang berpakaian lokap dibawa ke mahkamah tersebut pada pukul 8.40 pagi. Semalam, Ketua Polis Terengganu Dato' Khairi Khairuddin mengesahkan suspek telah ditangkap semula oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontingen Terengganu. Katanya tangkapan itu bagi membantu siasatan lanjut berhubung kes penipuan urus niaga tanah melibatkan seorang pesara guru. Mangsa dilaporkan mengalami kerugian berjumlah RM35,000 pada 2023. Tangkapan dibuat selepas ahli perniagaan dibebaskan dengan jaminan RM6,000 bersama adiknya selepas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Besut semalam atas pertuduhan melakukan khianat dengan merosakkan sebuah kereta Pro 2 Beza pada 23 Oktober lalu. Perobohan 216 jeti pangkalan haram di sepanjang sempadan Kelantan, Thailand dijangka selesai secara keseluruhan dalam tempoh 2 bulan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kerja-kerja meroboh jeti itu yang bermula hari ini di Rantau Panjang akan berterusan dilakukan secara berperingkat sehingga selesai. Kiraan semula dibuat. Sebanyak 223 pangkalan haram sepanjang daripada Penggalan Kubur sampailah ke Jeli sana. Kita ada 223 dan 216 adalah di dalam tanah kerajaan dan selebihnya 7 lagi adalah individu. Jadi untuk perobohan jeti-jeti haram ni kita tertumpu dulu di bawah di dalam tanah-tanah kerajaan dan hari ini adalah hari permulaan. Perobohan hari ini dimulakan di Pangkalan Haram MCA dan Jeti Haram Gergaji terlebih dahulu sebelum ke lokasi seterusnya yang akan mengambil masa kira-kira 2 bulan untuk selesai sepenuhnya termasuk di Tumpat dan Jeli. Operasi meroboh hari ini diketuai Majlis Keselamatan Negara MKN selain dibantu polis Diraja Malaysia PDRM termasuk pasukan gerakan ARM PGA dan pejabat tanah dan jajahan Pasir Mas.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan operasi rintis meroboh pangkalan haram di Pangkalan Haram MCA Rantau Panjang hari ini. Turut hadir pengarah tanah dan galian PTG Datuk Nik Raisnana Daud serta pemangku Komander Brigade Tenggara PGA Assistant Commissioner Ijit Landu Binju. Mengulas lanjut, Datuk Muhammad Yusof berkata dengan perobohan jeti itu, selain larangan rentas sempadan yang dikuatkuasakan sejak Disember tahun lalu, kegiatan penyeludupan dijangka berkurangan selepas ini. Ketua Polis Kelantan itu yakin kesemua penduduk setempat sudah sedia maklum berhubung perobohan jeti haram ini kerana beliau sudah bercakap isu ini hampir setahun. Tambahnya penduduk tempatan dan penduduk di Thailand juga dijangka menerima baik perkara itu. Malaysia selesai tugas sebagai pengerusi ASEAN. Malaysia telah melaksanakan tanggungjawab sebagai pengerusi ASEAN 2025 dengan semangat perpaduan, kesabaran dan kepimpinan yang mantap. Berucap pada majlis penutup sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengakhiri kepengerusian ASEAN Malaysia 2025 berkata, kejayaan blok serantau itu bukan sahaja diukur menerusi pemeteraian dokumen. Sebaliknya, disiplin untuk bertindak dengan sabar, membangun mengikut rentak sendiri dan kekal tenang dalam ketidaktentuan, malah turut memperjuangkan kepentingan rakyat di Asia Barat. Mobil yang disebut bis tu, berat pergi kereta. Duduk dalam kereta macam duduk dalam istana. Tapi saya tidak terpukau. Oh, aku hebat duduk sebelah. Tak. Saya kata terima kasih bagi ruang. Terima kasih kena datang ke Malaysia. Terima kasih kena selesaikan. Tetapi saya bagi pandangan-pandangan. Tapi inilah hubungan diplomasi ini, tidak semua nak kena jerit di luar. Yang penting saudara ada mewakilkan kepada saya jadi jurucakap dan saya bercakap untuk pertahankan kepentingan rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut mengakui bahawa tidak semua krisis dapat diselesaikan dalam satu tempoh kepengerusian, malah satu generasi. Kemajuan katanya datang dengan kegigihan. Dalam pada itu, Perdana Menteri yakin terhadap kemampuan Filipina selaku pengerusi ASEAN yang baharu dan akan menyaksikan badan serantau itu bertindak dengan telus, berwibawa dan keramahan yang sinonim dengan rakyat Filipina. Malaysia hari ini secara rasmi menyerahkan kepengerusian ASEAN kepada Filipina, secara simboliknya menandakan peralihan kepimpinan ketika Malaysia memasuki fasa akhir selaku pengerusi bagi tahun 2025. First day of 2026, ASEAN will begin a new chapter. This evening is my honor to mark that transition and to ceremonially hand over the chairmanship to the Republic of the Philippines. To my friend Bombo, good luck. Datuk Seri Anwar turut menyampaikan penghargaan kepada semua negara anggota, rakan dialog serta Sekretariat ASEAN atas kerjasama sepanjang tempoh Malaysia menerajui badan serantau berkenaan. Sejak mengambil alih daripada Laos, Malaysia telah menumpukan kepada usaha memperkukuh perpaduan, keterangkuman dan kemampanan. Dua pencapaian penting yang menandakan kejayaan sepanjang kepengerusian ini iaitu kemasukan Timor Leste sebagai negara anggota ke-11 ASEAN serta pemeteraian perjanjian damai KL antara Kemboja dan Thailand. Sejak penubuhan badan serantau itu pada 1997, ini kali kelima Malaysia menggalas tanggungjawab selaku pengerusi selepas 1977, 1997, 2005 dan 2015. Memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan selain menangani isu-isu utama serantau menjadi tumpuan perbincangan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri China Li Qiang pada mesyuarat dua hala. Difahamkan bahawa perbincangan tertutup selama 15 minit itu turut menyentuh isu-isu serantau dengan China menyatakan sokongannya terhadap usaha damai berkaitan situasi di sempadan Kemboja, Thailand serta krisis yang berterusan di Myanmar.
Kedua-dua pemimpin turut membincangkan pelbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan perdagangan dan pelaburan, terutamanya dalam sektor automotif dan teknologi tinggi, termasuk pembangunan lembah teknologi tinggi automotif AHTV di Tanjung Malim. Mesyuarat itu turut membincangkan isu berkaitan jaringan infrastruktur, termasuk perluasan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang, serta dalam bidang penting seperti unsur nadir bumi REE, projek saluran paip air Perak Pulau Pinang dan industri halal. Kerjasama dalam sektor pelancongan dan mobiliti rakyat turut diketengahkan selain usaha meningkatkan kesaling hubungan udara dengan menarik lebih banyak penerbangan kargo dari China ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Mereka turut membincangkan kerjasama dalam industri semikonduktor dan mengekalkan sokongan untuk inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG. Sebagai pengerusi ASEAN, Malaysia mengalu-alukan penyertaan China dalam memacu APG untuk menggalakkan kerjasama tenaga mampan di rantau ini. Mengenai ekonomi digital, Malaysia mempelawa syarikat teknologi terkemuka China untuk memperluas kedudukan dan pelaburan mereka di Malaysia selain menggalakkan syarikat baru untuk mewujudkan operasi serantau di negara ini. Li Xiang turut menghadiri majlis mendatangani perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China ACFTA 3.0 yang dinaik taraf, diikuti sidang kemuncak ASEAN-China ke-28 pagi ini. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memuji pendirian teguh Malaysia terhadap isu Palestin dan kesediaan untuk menyertai kemungkinan misi pengaman PBB di Gaza. Namun, Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres berkata butiran mengenai misi itu masih dalam pertimbangan. It is not yet clear what kind of force, in what circumstances will be created. What is important now is to make sure that the ceasefire holds, that the phase 1 of the agreement is fully implemented, and the UN is ready to play whatever role the key actors involved in this process will determine. Katanya apa yang penting sekarang ialah memastikan gencatan senjata dikekalkan dan fasa pertama perjanjian dilaksanakan sepenuhnya. PBB katanya bersedia memainkan apa jua peranan yang diputuskan oleh pihak utama yang terlibat sebaik sahaja pengaturan gencatan senjata beralih ke fasa seterusnya. Beliau berkata demikian pada sidang media sebelum sidang kemuncak ASEAN PBB ke-15 yang diadakan bersempena dengan sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang kemuncak berkaitan. Beliau turut memuji dasar luar Malaysia yang disifatkannya sebagai konsisten dan adil, bebas daripada duit standard dan terus menyokong kuat hak rakyat Palestin untuk menentukan nasib sendiri dan mencapai pembentukan sebuah negara. Gencatan senjata terbaru di Gaza berkuat kuasa pada 9 Oktober lepas ialah fasa pertama dalam perjanjian damai pelbagai peringkat antara Hamas dengan Israel. Langkah itu menandakan kejayaan diplomatik memberikan sinar harapan untuk keamanan selepas perang selama 2 tahun. Walaupun masih ada keraguan sama ada perkara itu mampu membawa keamanan berpanjangan dan memulihkan wilayah yang musnah. Pada Ahad, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan kesediaan Malaysia untuk menghantar anggota bagi menyertai misi pengaman di Gaza yang diketuai PBB. Penguatkuasa undang-undang syariah perlu mencari mekanisme baharu untuk menguatkuasa dan memantapkan siasatan kesalahan jenayah di laman sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar menegaskan penguatkuasa perlu bertindak pantas mendepani cabaran itu sekaligus membentuk sistem perundangan jenayah syariah yang adil dan berkesan. Jenayah laman sosial itu termasuklah penyebaran ajaran sesat, fitnah, hina agama, pendakwah tidak bertauliah di media sosial dan sebagainya. Kita tak banyak apa tu tindakan pendakwaan yang dibuat. Kadang-kadang kita confuse. Dan kalau katakan seorang tu sebarkan buat kenyataan dalam video TikTok dia menyebarkan ajaran sesat, kita tak tahu keberadaan dia tu di mana. Kita belajar fizikal di bawah akta tata cara jenayah, pendakwaan tu, kesalahan tu di mana fizikal kesalahan itu dilakukan. Tapi kalau dalam online, di mana kita nak tentukan kesalahan tu?
Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah Peringkat Wilayah Persekutuan 2025 bertemakan Syariah Dilestari Ummah Madani Rabbani di Ibu Negara siang tadi. Dalam konteks jenayah atas talian, beliau menekankan bahawa bahagian penguatkuasaan hakim-hakim syari'i dan pendakwa syari'i perlu memahami cara dan memantapkan ilmu pengetahuan untuk menguatkuasa kesalahan seperti penyebaran ajaran sesat dan penghinaan agama di media sosial. Justru itu, beliau berharap agar hasil konvensyen berkenaan dapat diterjemahkan dalam tindakan konkret dalam usaha membantras kemungkaran di alam maya. Wabak maut Israel jangkiti 5,000 orang. Selepas minggu pengebumian besar-besaran rakyat Gaza yang tidak dapat dikenal pasti dilakukan di Deir al-Balah, hari ini 41 lagi jenazah tanpa identiti disemadikan. Kesemua jenazah itu adalah individu yang ditahan Israel dan dikembalikan semula di bawah perjanjian gencatan senjata baru-baru ini. Ini merupakan kumpulan kedua jenazah yang diserah Israel di bawah perjanjian gencatan senjata. Sehingga kini jumlah jenazah tanpa identiti yang telah dikebumikan mencecah 98 orang. Kesemua mayat ini amat sukar dikenal pasti. Ekoran ketika diterima keadaan mereka amat teruk sehingga tidak dapat dicam. اليوم يتم وراء الثرى 41 جثمان طبعا بعد إبقائهم في منطقة مستشفى ناصر لمدة أسبوع حتى تتعرف عليهم العائلات، لكن بكل أسف لم تستطيع العائلات التعرف على 41 جثمان، واليوم سيتم دفنهم كبقية الشهداء الذين تم دفنهم قبل حوالي أسبوع في منطقة دير البلح. Sementara itu, operasi mengeluarkan mangsa tertimbus masih giat dijalankan terutama di kawasan yang diserang teruk. Namun kumpulan pertahanan awam Gaza kekurangan alat mengorek dan menyelamat dan ia menyukarkan operasi mencari saki baki mayat rakyat Gaza dan juga tebusan Israel. نطالب المؤسسات المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بإدخال المعدات الثقيلة والمعدات التي تساعدنا في إخراج المفقودين من تحت الركام، حيث كما تعلمون الآن يتجاوز 10,000 مفقود تحت الركام. Sejak malapetaka 7 Oktober lalu, lebih 68,000 rakyat Gaza terbunuh, manakala 170,000 lagi alami kecederaan. 3 rakyat Palestin maut dibunuh tentera Zionis dalam satu serbuan berhampiran bandar Jenin di tebing barat. Operasi di kampung Kafkud itu kononnya untuk membantras sel pengganas. Seorang saksi menyatakan penduduk terjaga akibat bunyi tembakan kuat dan pertempuran bersenjata. احنا صحينا الساعة 4 الصبح، كنا قوات الاحتلال على مفرق كفر كود معهم جرافة احتلال ونزلوا على وادي حسن وسمعنا الصوت هناك قصف واطلاق نار كثيف بكى، اشتباكات مسلحة بيناتهم، وبقولوا شهود العيان انه في 3 شهداء احتملوا جثمينهم. Rakaman AFP menunjukkan anggota bomba Palestin memadamkan api pada bangkai kereta dan pokok zaitun berhampiran di Kafr Qud. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti ketiga-tiga lelaki itu sebagai Abdullah Muhammad Omar Jalamneh, Qais Ibrahim Muhammad Al-Baitawi dan Ahmed Azmi Arif Nashrati. Sekurang-kurangnya 988 rakyat Palestin telah terbunuh di tebing barat oleh tentera atau peneroka Israel sejak permulaan perang di Gaza. Tel Aviv berdepan malapetaka maut apabila 8 bayi dan kanak-kanak di negara haram itu dilapor maut akibat wabak campak. Dan ketika ini penularan virus itu semakin berleluasa dan ia membimbangkan pihak berkuasa, ekoran virus itu sangat mudah berjangkit. Ketika ini wabak itu sudah merebak ke 9 kawasan penempatan di seluruh Israel. Gelombang semasa yang pada awalnya tertumpu di kawasan kadar vaksinasi rendah seperti Baitul Maqdis, Bet Shemesh dan Bnei Brak, namun kini dilaporkan sudah merebak dengan cepat. Ketika ini pihak berkuasa kesihatan berusaha mengekang penularan virus yang sangat mudah berjangkit itu.
Dalam laporan terbaru, seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun meninggal dunia akibat komplikasi jangkitan campak selepas 10 hari dirawat dalam keadaan kritikal. Kematian itu merupakan yang ke-8 sejak wabak tersebut bermula pada April lalu. Kementerian Kesihatan Israel mengesahkan bahawa kesemua mangsa maut tidak menerima suntikan vaksin campak dan berumur di bawah 2 tahun setengah. Data rasmi menunjukkan lebih 1,700 kes campak telah dikenal pasti, namun trend statistik menganggarkan jumlah sebenar jangkitan mungkin mencecah sekitar 5,000 kes. Sekian untuk malam ini. Saya Fazidah Mustafa dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Assalamualaikum dan selamat malam.